isi dekat sana. Syukur alhamdulillah. Dah siap ikat. Tinggi lebih kurang 5 meter daripada bawah. Hari-hari yang membenarkan. Sana tempat isi. Ini jalan aku isi tanah liat dulu-dulu masa bawa kargo kat dalam sana. Pernah juga hantar mesin. Okey, hari ni trip lokal, trip terakhir aku dengan Sengpei Transport, dan trip terakhir aku dengan JPJ 94. Ya. Macam tu cakap. Aku hari ni 27, last notice 28 besok. Tapi ada obsession tang aku tak ambil lah, sebab nak pergi Terengganu jauh sangat. Nanti 1 hari bulan start kerja kat tempat baru. Terima kasih pada bos Sengpei Transport, ya. Pomen-pomen semua berani bagi peluang aku kerja dekat sini. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, boleh kerja lagi kan. Tapi untuk buat masa ni, rezeki aku setakat ni saja. Aku cari peluang baru. Terima kasih banyak-banyak.